pun nak dikatakan gangguan tapi fizikal, tapi kesan daripada gangguan. Okey, baik. Jin apabila berjaya merobos masuk ke tubuh manusia, pusat utama yang dituju ialah bahagian otak. Dia memang kalau nak kawal kita ni, kawallah otak, ya. Kalau kita nak kawal satu-satu negara, kawallah dia punya bos dia, ketua negara. Kita nak kawal satu-satu kumpulan, pergi ambil rapat dengan bos dia, dengan ketua dia. Nescaya yang kecil-kecil ni semua akan ikut. Jadi otak ni merupakan ibu kepada manusia, ya. Tak ada otak, dia ada dua jenis, tak berotak dengan tak ada otak lain, ya. Jadi otak ni fungsi dia sebagai tempat nak letaknya akal. Kemudian makhluk itu akan bertindak bergantung kepada tujuan dia ceroboh masuk tadi. Jin-jin yang dipanggil untuk tujuan rawatan boleh menyebabkan seseorang itu tidak sedarkan diri. Okey, kalau tuan-tuan tengok, kadang-kadang kita tengok dalam YouTube dan sebagainya, perbomohan atau perbuatan dengan kaedah menurun. Dia panggil jin, dia panggil lah, adalah mentera dia baca, kurang lebih kurang. Yang seorang tu pun yang Minduk nama dia. Minduk ni dia menggantikan diri dia sebagai jin yang mengganggu. Jin pun datanglah, dia bercakaplah, aku nak makan gini, aku dah berjanji gini. Okey, yang lagi seorang yang orang sakit ada kat depan, terbaring kat depan. Jin ni lah yang Minduk ni lah yang mengaksikan apa yang dialami oleh pesakit dan apa tindak balas dia di antara jin dan pesakit. Ni semua dulu punya kerja lah. Sekarang ni pun ada juga, masih ada di setengah-setengah tempat, tak semua tempat, Kita elak lah kalau ada benda-benda begini, kita tarik handbrake balik, ya, jangan duduk. Hingga kan tidak sedarkan diri ataupun kadang-kadang separuh sedar, ya, yang disebut sebagai menurun. Ada juga yang jenis menurun, dia pergi dekat kubur, pasang lampu lebih kurang, pasang pelita lebih kurang, bagi keluar asap, obat nyamuk, bagi keluar asap. Dia pun cakap lah, wah ini latuk latang, wah latuk mau makan. Ini pun kerja tak berfaedah, tuan-tuan. Lepas tu dia ceritalah, dia nampak itu liga tu nombor 33. Ni bagi orang ambil nombor. Ni kerja tak ada faedah, Bagi permainan, ini yang disebut macam lepas-lepas, ada satu jenis permainan sembahyang yang melibatkan ritual, yakni seperti kuda kepang, Serapan menyebabkan seseorang itu yang dianggap sebagai lupa. Apabila dia sudah masuk syekh dia, sudah mentera tadi sudah menyerapi, seseorang itu akan jadi lupa akan keadaan sebenar. Tindakan dia melebihi daripada tindakan manusia biasa. Main kuda kepang boleh melompat sampai 12 kaki tinggi. Kuda tadi melompat, padahal yang melompat tu orang. Kalau orang biasa lompat memang tak lepas, tuan. Boleh menari menurut alunan muzik yang dimainkan begitu dengan yang lain. Tujuan seperti boleh bergerak mengikut rentak-rentak yang didengari dalam permainan tersebut. Jin juga akan dipanggil atau diseru untuk menyakiti meresapi dalam tubuh manusia. Ada juga jin yang disuruh masuk ke dalam manusia untuk orang seseorang itu jadi sakit. Dan tempat yang dia tuju juga ialah otak. Jadi dia kawal otak manusia. Jadi tindakan manusia ni akan jadi luar biasa, tuan. Kita ni kalau fikiran kita yang normal, awal-awal lagi kita, alamak, tak larat lah, tak daya lah, tak boleh lah. Tapi kalau di luar fikiran manusia, nescaya kawat duri, tahu kawat duri yang buat pagar, tak nak bagi gajah, tak nak bagi lembu masuk tu kan, setinggi leher macam ni, kita dah tak berani nak lompat, kecuali kita dikejar anjing. Pada ketika itu boleh lepas, ya. Kalau direntangnya getah mainan kanak-kanak setakat pinggang, kita berani lompat. Pasal kita confident getah tadi tak mencederakan kita.
Tapi kalau kawat duri letak pada yang sama, setakat pinggang kita tak lompat, kita rasa takut. Tapi oleh kerana otak kita tadi dikawal oleh benda lain, perasaan tadi tak ada. Jadi dia bergerak atas tindakan respon luar biasa. Menyebabkan seseorang itu bertindak melakukan sesuatu di luar kesedaran dan tidak tahu apa yang telah dilakukan, apa yang berlaku di luar kehendaknya, di luar tabiat asal. Kadang-kadang menjerit, bercakap seorang diri dan sebagainya. Biasa kalau kita dengar, biasanya orang kena histeria. Dia bercakap pelik-pelik kerana dia bercakap. Kita pun dia. Orang histeria, dia bercakap, dibisik oleh sesuatu yang kita dengar. Dia duduk cerita, kita pun kita pun mula percaya. Sebab apa? Sebab kita tak tahu itu adalah semua bentuk penipuan. Serangan kepada bahagian kepala mungkin berlaku hanya pada bahagian luar sahaja, menyebabkan bahagian tersebut terasa sakit. Kalau kepala ni kita akan rasa sakit, ataupun anggota-anggota lain tiba-tiba sakit, badan kita bergerak, ada benda bergerak dalam badan, bergerak dekat belakang, bergerak dekat bahagian perut, bergerak dekat bahagian telinga, bergerak dekat bahagian lengan. Seolah-olah benda tadi sedang mengawal fizikal kita. Ada juga hingga berlakunya bila sakit tadi, bila pergerakan tadi, dia mengarahkan supaya mulutnya pergi gigit tempat tersebut, atau tangan lain pergi toreh, lukakan dan sebagainya. Sebab kalau normal kita lah, berani tak kita ambil pisau, kita toreh badan kita sendiri, melainkan kita hilang dia punya kewarasan, ataupun ditikam-tikam, menyebabkan gangguan seperti ini, melainkan dalam orang yang tengah diresapi dengan gangguan. Lain pula, tadi dia pergi kepada otak, yang kedua dia pergi kepada fizikal, sakit kepala, berdenyut-denyut. Bila sampai waktu je dia sakit kepala. Bila pergi klinik, pergi hospital, doktor kata tak ada apa-apa, Panadol ni dah jadi makanan harian. Yang berikutnya, gangguan lain ialah pada hati yang boleh menyebabkan seseorang itu, ini yang masalah banyak berlaku tuan-tuan, gangguan pada hati, mengalami masalah berkaitan dengan etika. Timbul bisik dalam hati kita ni, aku ni Islam ke bukan? Islam yang aku anduk ni betul ke ada Islam lain, ke ada cara lain? Timbul dalam diri persoalan tentang Allah, tentang Tuhan. Adakah benar Allah itu wujud? Dia bertanya. Kalau wujud, takkan kita tak nampak? Ini gangguan, padahal kita dah belajar dah. Kalau nampak tu bukanlah. Siapa pula yang jadikan Allah? Macam mana rupa dia? Ini kadang-kadang tuan-tuan, dalam kita solat sendiri pun, kita duk bayangkan macam mana Allah sedang melihat kita. Kita duk bayangkan Allah itu sesuatu benda yang sedang melihat kita, dan kita nampak, ini Allah kot. Ni datang ni. Hebat. Abang Tan kita ni hebat. Dia pasal dia nak ngoda manusia ni. Bagi mereka yang terlibat dengan dosa-dosa zina, minum arak, dosa yang tidak semayang dan sebagainya, timbul rasa salah. Alhamdulillah, timbul rasa bersalah. Tapi masalahnya, Tuhan ni terima ke tak? Mohon ampun dia ni, istighfar dia ni, taubat dia ni, terima ke tak? Dia teragak-agak macam tu. Kita kena yakin bahawa Allah SWT akan menerima taubat hamba-Nya. Yang masalahnya kita tak nak taubat. Allah SWT tak pernah pekak. Setiap doa yang diangkat, setiap niat yang disebut, Allah tahu. Cuma dia tak bagi, dia bukan tak bagi respon, dia tak beri apa yang kita nak sekarang. Sebab Allah mengetahui apa yang patut dia bagi, apa yang patut dia tak bagi. Kita minta tak kita dapat nafas pagi ni? Tak minta kan? Minta? Tak minta. Tapi buka mata boleh bernafas. Tapi malangnya, buka mata boleh bernafas, tak datang ke masjid, tak datang ke surau, tak solat, dia terus pergi ke tempat lain, sehingga terasa dia bukan lagi Islam. Ada dia bisik dia macam tu. Perasaan bimbang dan takut seperti ini terus menerus menghantui fikiran, sehingga kadang-kadang timbul dalam
dalam hatinya dia merasakan dia ni telah murtad. Na'udzubillah. Dia bisik sampai macam tu tuan. Kadang-kadang timbul rasa murtad, keluar daripada Islam berulang-ulang kali. Kadang-kadang terkeluar daripada mulut perkataan yang telah murtad tanpa dapat dikawal. Kita tak boleh nak kawal, jadi dia telah kawal manusia. Yang berikutnya, tertahan-tahan daripada melakukan ibadah untuk mengingati Allah seperti biasa. Tertahan, manusia terhalang, susah nak buat ibadat je susah. Lagi satu, dia merasa sayu, menggigil, marah, tidak semena-mena apabila mendengar azan. Kalaulah kita rasa dalam rumah kita ataupun dalam keluarga kita ataupun sesiapalah yang kita tak tahu nak buat, kena confident lah kita azan. Azan tu janganlah azan macam orang azan dalam bilik tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azanlah sungguh-sungguh. InsyaAllah dia cabut keluar sekejap. Paling tidak sekejap dia cabut keluar. Kalau cabut keluar terus, alhamdulillah. Ataupun kita baca ayat kursi, tiup, pegang pada yang tengah orang histeria tadi. InsyaAllah. Saya dah baca ustaz tak jadi. Tanya baca berapa kali? Baru 2 kali baca. Kita perawat baca, kadang-kadang mengulang-ulang ayat tadi daripada mula rawat hingga akhir. Dia memang tak selesa. Dia akan marah, dia akan rimah, panas dan sebagainya. Lidah terasa kaku hendak menyebut nama Allah. Biasa kalau orang yang mengalami ini, dia susah nak sebut nama Allah. Sama ada dia dirawat, dia sedang dirawat, ataupun dalam dia nak melakukan ibadah. Kadang-kadang nak sebut, nak angkat takbir, ada enggak? Dalam kalangan kita ada, susah sangat dia nak sebut Allah. Dia rasa macam leher dia sedang dicekik apabila hendak membaca Quran. Ada saya jumpa juga, bila nak suruh baca Quran, nak suruh dia baca Fatihah, tak boleh. Dia cekik-cekik, tak lepas. Kita kena bantu dia dari segi terapi macam mana supaya dia boleh baca Quran. Dia bukan tak reti baca Quran, tak boleh baca. Dia reti baca Quran, dia tahu baca Quran, tapi pada ketika itu dia tak boleh baca. Ini kira gangguan tahap kritikal juga tuan. Bila nak baca Al-Quran dia tak boleh baca. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Doa-doa dan ayat-ayat Quran yang dihafal hilang. Timbul rasa was-was ketika wuduk. Wuduk dia akan mengambil masa yang lama sehingga basah kuyup satu badan. Pun ada juga, kita jumpa dekat masjid ni pun ada. Habis basah, kita tanya mandi ke? Tak ustaz, ambil wuduk. Dia tak puas hati. Bila dia ambil wuduk, dia rasakan air yang mercik ke bawah tadi kena balik pada kaki dia. Bila dia ambil wuduk, dia rasa yang dia dah basuh muka tadi, Allah halal, pipi lagi tak kena, ada sini lagi tak kena. Dia ulang-ulang. Ambil dah sampai basuh kaki, dia lupa pula, dia rasa macam muka tadi belum basuh, dia basuh lagi muka. Orang dah semayang, dah selesai, dia tak selesai lagi. Ini satu bentuk gangguan. Sama juga dalam bacaan, dia mengulang-ulang dalam bacaan, tak ingat. Nak baca Fatihah dalam solat, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat, susah tuan. Ini gangguan gangguan ni dia tak semestinya orang tu terguling, terpekik, terletak. Kerana dalam ibadah dia nak sendiri buat ibadah susah. Mengulangi huruf-huruf kesamaran pada Al-Fatihah, huruf-huruf kesamaran, huruf-huruf yang agak susah dalam Al-Fatihah. Ada. Kesian, kadang-kadang kesian. Lagu ni kalau kita tepuk sikit belakang dia. Tepuk sikit. Bukan tepuk nak suruh dia tumbang dah. Tepuk, kita selawat, kita tepuk sikit. Bagi mudah ke dia. Tidak rasa khusyuk, lupakan rakaat solat. Ni biasa. Kadang-kadang kita penat pun boleh lupa tuan. Kadang-kadang kita tengah solat, tiba-tiba anak-anak bising kat belakang, kedebung, terlupa kita. Ni berapa rakaat dah ni? Terus buat satu hadis daripada Ibnu Umar, beliau berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki yang buruk mukanya,
dan pakaiannya juga paling menjijikkan, baunya pun juga. Dia datang melangkahi kepala orang hingga duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, siapa yang menjadikan dikau? Baginda menjawab, Allah. Dan ia bertanya lagi, siapa yang mencipta langit dan bumi? Dia tanya Allah. Baginda jawab Allah. Dan dia tanya lagi, siapa yang menjadikan bumi? Rasulullah jawab, Allah. Dia tanya lagi, siapa yang menjadikan Allah? Sudah. Nabi jawab, Subhanallah. Subhanallah. Lalu dia memegang dahinya, lalu menunduk kepalanya. Lelaki itu berdiri dan pergi. Dia datang kepada Nabi, tanya soalan demikian. Last sekali Nabi tak layan, tunduk. Ya, kita kalau ditanya sedemikian, memang benda tu akan berulang-ulang dalam pemikiran kita. Rasulullah beritahu kepada sahabat, ia ialah iblis, datang kepada kamu untuk mengelirukan agama kamu. Tujuan dia supaya ibadah kita yang kita buat ni tak tahu ke mana-mana, sentiasa berbolak-balik, supaya keimanan, itikad kita ni sentiasa ada rasa was-was. Okey, dia cerita banyaklah tuan-tuan ya. Sehingga kan apabila di luar sembahyang lalu ditangi bisikan mengatakan dia telah gila. Ada juga yang bisik mengatakan dia ni telah gila. Bila dia bisik sedemikian, dia akan datang kepada orang lain dalam keadaan dia terbinga-binga. Kadang-kadang dia tanya kita punya bukan-bukan. Lebih baik mati daripada hidup gila. Ya. Dia rasakan dia ni tidak diterima oleh orang lagi dah. Dia rasakan tempat kerja dia dah tak nak terima dia. Dia rasakan rakan-rakan ni, keluarga dia ni dah buang dia. Kadang-kadang dia bisik sampai demikian, sehingga kan dia rasa lebih baik mati. Dia rasakan pasangan dia ni dah tak mahu dia dah. Dah tak ada orang lelaki dah nak kat dia. Dah tak ada orang perempuan dah nak kat dia. Kadang-kadang bisikan itu menyatakan dirinya bukan lagi manusia biasa. Ada juga sudah menjadi wali. Dia rasa diri dia itu terlalu banyak. Ada juga yang fana dalam, tak kira lah sama ada bentuk zikir dan sebagainya, ya, sehingga kan rasa dia sendiri dia rasa dia dah jadi wali, ataupun nabi-nabi ataupun rasul. Dia mendakwa diri dia jadi rasul. Ni parah kan. Kalau dah dakwa diri jadi rasul ni parahlah. Dan ketika solat dia nampak gereja, jiwanya terasa digamit-gamit, dirangsang untuk menjadi Kristian. Bila dia tengah solat, dia nampak church, dan dia seolah-olah dipanggil, mari. Ni dalam solat. Di luar solat pun juga dia sering nampak. Kadang-kadang bila nak tidur, ni ada yang mengadu, bila dia nak tidur, gambar ni church tu datang, kuih tu datang pada dia. Dan bila dia hampir-hampir nak tidur, benda lain pula datang untuk menyetubuhi dia. Ini gangguan ni teruk tuan-tuan. Kadang-kadang dengar telinganya suara orang berzikir beramai-ramai. Ada ya. Bila kita pergi dekat dia, dia berzikir. Berzikir pula tak jelas, sebab dia dengar suara saja. Di waktu lain pula jeritan atau laungan manusia bergema-gema, gendang telinga dia seperti dalam pasar. Kadang-kadang dia mengadu, dia kata bingit tak tahu bunyi apa. Bisikan terlalu kuat. Ketika gelap, dia didorong melakukan kejahatan supaya mencuri, mengisak dadah dan sebagainya. Ini kira otak telah dikawal oleh gangguan tadi. Dan apabila dia dibuat rawatan, tiba-tiba dia rasa pening, kepalanya rasa berat dan pandangan pina-pina, tercium bau busuk. Ketika buat rawatan, dia kata dia sangat bau busuk. Sebelum tu dia tak bau. Dan seumpama dia rasa atas kepala dia ni ada benda yang bau busuk. Ada orang, beliau tidak boleh membaca Quran ataupun berzikir seperti biasa. Lidahnya jadi kelu, kadang-kadang terasa sesuatu yang mencekiknya setiap kali nak baca. Lalu sukarlah untuk dia nak baca Quran. Was-was timur dalam hati semakin hari semakin kuat, sehingga kan setiap kali dia sembahyang, dia ulang-ulang sembahyang dia, sebab dia lupa berapa rakaat sudah.
Dia ulang lagi. Kita kalau lupa, tambah 1 sudahlah. 3 ke 4, 3 ke 4, 3 lah. Ataupun 3 ke 4. Sudahlah, pakai 4 je lah. Jangan ya. Ambil 1, tambah. Dah tambah, dia tambah lagi, dia lupa. Dia dah tambah tu dia lupa juga. Tambah pun dia lupa juga. Lupa di dalam lupa. Ini bahaya tuan ya. Kadang-kadang membaca niat sembahyang sudah subuh. Dia baca niat subuh dalam zuhur. Usalli fardhu subhi. Padahal solat zuhur ni. Dia tak boleh nak waktu ketika itu niat dia hilang. Sayang. Bila dia solat je duk ingat tempat kerja. Ini file tadi tak selesai lagi, kejap lagi ni kontrak tak lepas. Waktu tak sembahyang tak ingat. Waktu makan sedap. Tapi bila datang waktu solat macam-macam. Tu cerita dia. Orang kalau hilang kunci tak jumpa cari, solat dulu. Dalam solat teringat, aku letak sini. Tuan-tuan, gitulah ya. Dalam hatinya selalu ada yang bisikan yang sembahyangnya tidak berfaedah. Ini masalah ya. Dia rasa solat dia tadi tak berfaedah kerana tidak khusyuk. Memanglah siapa yang khusyuk 100% dalam solat tuan-tuan. Cuma kita ni iman kita lemah ya. Kok tak kok pun kita kena praktik lah. Lemah tak lemah, khusyuk tak khusyuk pun. Kalau kita contohlah, aku ni tak boleh nak berlari dah, badan makin lemah. Ya. Tapi kalau hari-hari dia cuba mula-mula dia berjalan, lepas tu dia lajukan sikit, lepas tu dia lari-lari anak, lama-lama dia okey. Nak kena ada latihan lah. Kita ni nak kena ada latihan. Barulah benda tu boleh berulang-ulang. Seumpama solat tadi jadi sia-sia belaka, lebih baik jangan sembahyang. Ini memang kalau hak malah tu lain cerita lah ya. Kalau dia kata kenapa tak sembahyang ni, malah tu lain cerita. Kalau kata kenapa tak solat, dia kata ini dah tak ada faedah, ini semua sia-sia. Untuk menyempurnakan wuduk pula ya. Kadang-kadang dia mengambil masa hampir 2 jam tak selesai. Wujud 2 jam ni tuan-tuan. Kalau subuh habis lah, masuk pukul 6 tadi, 2 jam pukul 8 karang orang duk makan roti canai, dia duduk ambil wuduk lagi. Terasa niat yang di dalam hatinya tidak terangkum dalam Allahu Akbar. Dalam Allah, dalam takbir itu tak masuk niat. Niat tak masuk-masuk. Tak dekat mana tah duduknya, tak masuk ke dalam. Tak masuk dalam takbir tadi dia niat. Tak masuk, duduk kat luar je. Tu jenis gangguan ya. Air disapu di anggota wuduk terasa tidak sempurna. Tiba-tiba tadilah dia ambil dah rasa tak sempurna, ambil rasa tak sempurna. Dia kata tiba-tiba ke hujung pipi, di bahagian atas kepala, hak siku, buku lali, dibisikkan juga air wuduk tidak tiba di celah-celah kuku, tangan-tangan jari kaki tidak masuk ke liang roma, kerana itu mesti diulangnya lagi. Ni yang berlaku kes ambil wuduk berulang-ulang kali sampai basah kuyuk baju dia ya. Terkadang pesakit terasa terpaksa mengorek-ngorek celah kuku dengan lidi, menyampaikan air, mengambil masa yang begitu lama tanpa dia sedari ya. Ada ya tuan-tuan, kalau kita tengok sahabat-sahabat kita hak lagu ni, tegurlah ya, tegurlah. Pasal ialah dia nak sempurna, sedangkan dia dalam keadaan dia dah kena bisik. Ketika basah kaki, air yang jatuh ke dinding, ke lantai, memercik balik ke anggota wuduk, terutama kaki terasa tidak bersih. Dia rasakan air yang telah jatuh tadi kena balik kaki dia, yang tu tak bersih. Dan dia ambil, dia ulang lagi ambil. Najis yang menyebabkan yang dia rasakan kat situ ada najis, nanti sembahyang dia tidak sah. Dan dia ambil lagi semula, mengulangi dari awal. Dan dia merasakan gatal pada bahagian kaki ataupun betis selagi tidak basuhnya. Dia sampai ke tahap tu. Kalau dia tak basuh, dia rasa macam tak selesa, macam ada sesuatu yang melekat, macam najis yang daripada air wuduk yang jatuh terpercik balik dekat betis dia tu, dia rasa macam ada kumai duk melekat dan dia rasa gatal. Dia rasa sehingga dia rasa boleh rasa gatal. Ketika menyarung kaki dengan selipar, ni pula dah selesai dah. Menyarung kaki selipar kat bilik air, terasa di atas permukaan selipar itu ada najis. Dia duduk terbayang macam tu tuan. Lalu yang batalkan hasrat untuk keluar bilik,
dan bersihkan kaki, basuh kaki, basuh selipar lagi. Dan apabila keluar meninggalkan selipar yang dipakai, dia terus memijak atas alas kaki di muka pintu bilik. Terasa pula alas kaki itu kotor. Kenapa kotor? Sebab dia kata ada anak laki-laki, dia anak perempuan duk keluar masuk bilik air, mungkin basuh kencing tak selesai, masuk keluar balik, terasa duk pijak dekat tu. Sampai ke tahap tu dia akan jadi tipikal. Ni orang macam ni tuan-tuan, kalau dia basuh berah, dia masak, dia basuh berah saja berulang-ulang kali, berjam-jam duk basuh berah dia. Dia angkat berah satu-satu belek, kau ada hitam-hitam kat berah. Naya kawan, tak makan nasi lah. Kalau isteri buat macam tu, pukul 11, pukul 3 petang suami tak makan nasi lagi, duk belek tang berah saja. Berapa banyak berah nak belek satu-satu tuan? Bayangkanlah berah tu kau nak belek satu-satu, tak masak nasi lah sekali kat kedai. Dan apabila dia memijak alas kaki di muka pintu bilik, dia terasa kaki kotor, kena najis kencing anak kecilnya. Tergambar dalam ingatan anak lelakinya keluar berlari keluar masuk bilik, telanjang sambil kencing berdiri di muka pintu. Maksudnya dia terbayang sampai begitu. Ketika menapak menuju keluar nak sembahyang, kaki terpijak pasir. Ni masuk lepas ambil wuduk duk pijak pasir. Dia terasa pula pasir ni tadi kucing lalu, kucing pijak najis pergi duduk situ. Ni last sekali tuan, dia ulang alik basuh kaki lah kerja dia. Teringat pula kucing hitamnya yang buang najis di atas tanah tadi datang dan menggumburkan pasir dekat situ. Kucing bila dia pergi, dia kaih kan, akan lekat pasir-pasir pada kaki bulu dia. Dia duduk tempat tu kat atas tangga tu, dia getak sikit. Jadi dia bayang hak pasir tu. Lalu berjalan masuk ke rumah, pasir dipijak di atas lantai bercampur dengan najis kucing tadi. Dengan demikian ia pun masuk bilik air semula dalam keadaan berjengkit-jengkit untuk membasuh kakinya. Memang sudahlah habis waktu tak semayang akhirnya. Ketika duduk di bangku di ruang tamu, ia merasakan kucingnya yang sedang tidur atas ruang tamu tadi, tempat cushion tempat tu pun kucing ni ada najis. Pakaian yang dia pakai dah terduduk dah gitu, dah pergi tukar baju pula, tukar kain tuan. Dia rasa sampai tahap tu gangguan ni. Dia rasakan bangku itu diduduk dengan kain yang dipakai terkena najis. Lalu dia menyuruh isterinya mencuci semua kursi-kursi. Satu kerja pula, satu sofa set basuh. Ni tahap gangguan. Sebenarnya kita nampak macam ringan, macam simple, tapi dia akan menyusahkan. Pasal nak ibadah tak sempurna, jadi tak sempurna. Ini yang berlaku Last sekali, ada yang dia apabila dia sedang memandu kereta menuju ke Kuala Lumpur, kerana pandangan matanya melihat kain yang dipakai oleh isterinya berwarna darah. Dia nak pergi kenduri, tiba-tiba dia nampak dekat kain yang dipakai oleh isterinya, dia kata ini darah haid, warna merah. Padahal warna merah tu warna merah yang warna corak kain. Dia boleh terbayang sampai ke tahap tu. Beliau suruh isteri dia salih tukar pakai baju lain dan membersihkan kursi-kursi tempat dia duduk. Padahal isterinya menyatakan tidak ada haid. Ini kira teruk. Apa yang berlaku hanyalah pandangan semata-mata. Jadi benda ni tak mustahil berlaku tanpa kita sedari. Mungkin berlaku pada diri kita sendiri, tapi tengok tahaplah kritikal atau tidak. Kalau tak kritikal, boleh kita latih dan tinggalkan. Kita latih meninggalkan. Contoh Allah. Kita cuba latih tinggalkan yang tu. Allah nak masuk, tak nak masuk sudah. Sekali je. Kena buat latihan. Begitu juga dengan ambil wuduk. 3 kali, 1, 2, 3 dah. Kena tak kena sudah. Tapi pastikan perbuatan tadi perbuatan yang macam mana supaya kena semua. Begitu juga dengan kita basuh siku kan. Gosok sampai ke siku. Nak kena, tak nak kena sudah. Itu kadang kita mampu.
Kecuali tengok-tengok ada sisi ikan keloh ada besar ni dekat lengan, baru lepas mancing. Tu tak boleh kan, dah memang confirm sisi tadi duk melekat pada body kita, besar pula tu kan. Gitulah ya. Kita boleh amal, bukan amalkan, amal meninggalkan. Itu nak latih diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan